Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kalisyawati binti Ahmad Zahilmi dari SK Feda Membaga 1, kod CBA 0015. Hari ini saya ingin menyampaikan salah satu koleksi cerita moral haiwan terunggul. Buku ini hasil karya yang bernama Ladybug Publishing and Distribution. Di dalam buku ini, banyak cerita yang menarik yang boleh dibaca dan banyak pengajaran dari nilai-nilai moral yang disampaikan. Jadikanlah buku teman hidup kita. Bacalah selalu di mana-mana. Tajuk cerita yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah Keldai dan Kuda. Pada zaman dahulu, di sebuah ladang yang luas, tinggal seekor kuda dan seekor keldai. Kedua-duanya amat disayang oleh pemilik ladang. Kuda dibela untuk tujuan ketenteraan, manakala keldai digunakan untuk melakukan kerja-kerja di ladang. Kuda dan keldai menjadi sahabat baik. Namun begitu, keldai selalu berasa cemburu terhadap kuda, kerana kuda diberikan layanan istimewa daripada pemilik ladang. Kuda diberikan makanan yang lazat. Keldai tidak pernah mendapat layanan sedemikian, walaupun banyak berjasa kepada pemilik ladang. Tuan selalu berlaku tidak adil terhadap aku. Aku dikerahkan bekerja setiap hari di ladang. Aku melakukan kerja-kerja berat, sedangkan kuda diberikan layanan istimewa yang hanya berehat di kandang. Hari-hari Tuan membelai kuda. Tuan tidak pernah membelaiku. Adakah Tuan tidak sayang akan aku? Muak keldai sendirian. Sedang keldai termenung, tiba-tiba kuda datang menghampirinya. "Mengapakah kamu termenung, sahabatku?" tanya kuda. "Saya lihat Tuan sangat sayang akan kamu. Kadang-kadang saya berasa cemburu melihat layanan Tuan terhadap kamu," kata keldai. Kuda hanya terdiam dan mendengar kata-kata keldai. Pada suatu hari, perang telah meletus. Askar musuh telah menyerang negeri itu. Pemilik ladang turut berperang. Dia menunggang kuda untuk pergi berperang. Keldai memerhati mereka daripada jauh. Barulah keldai faham akan tugas kuda. Kuda bertugas untuk menjaga keamanan negara. "Semoga mereka pulang dengan selamat nanti," kata keldai. Beberapa hari kemudian, pemilik ladang dan kuda telah pulang dari medan perang. Badan kuda penuh dengan luka parah. Keldai berasa kasihan dengan nasib kuda. "Saya sungguh bersimpati dengan nasib kamu. Rupa-rupanya kerja kamu ini terlalu berbahaya. Saya minta maaf kerana selalu berasa cemburu terhadap kamu," kata keldai dengan kesal. Semenjak hari itu, keldai tidak pernah lagi berasa cemburu terhadap kuda. Mereka bersahabat seperti biasa dan hidup tolong-menolong. Moral daripada cerita ini, kawan-kawan, perasaan cemburu boleh merosakkan hubungan persahabatan. Oleh itu, kita janganlah selalu buruk sangka dan selalulah bersangka baik. Sekian, terima kasih.